Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So hari ini kita bersama kembali dalam podcast MARA sempena dengan sambutan ulang tahun MARA yang ke-59 dan peluncuran wakaf MARA Madani yang akan dijalankan pada hari ini. Dan kali ini kita ada special guest iaitu Datuk Wira Dr. Ashraf Wajdi Dusuki yang merupakan pengerusi MARA dan juga Pro-Chancellor Universiti Politek MARA pada hari ini. Dan Doktor, kita bersiaran hari ini adalah kali pertama podcast MARA kita bersiaran direct daripada Universiti Politek MARA. Jadi sebelum kita start dengan sesi podcast kita pada hari ini dengan Datuk Wira Dr. Ashraf, saya rasa lebih baik untuk saya perkenalkan panel kita pada hari ini. Datuk Wira Dr. Ashraf ni kita tak asing lagi, terutamanya kepada warga MARA. Kita punya TikTok famous untuk warga MARA. Dan untuk pengetahuan semua, Datuk Wira Dr. Ashraf ni merupakan bermula kerjaya beliau sebagai seorang lecturer di Universiti Islam Antarabangsa. Kemudian Datuk Wira Dr. Ashraf mempunyai kepakaran dalam bidang perbankan Islam. Beliau merupakan panel syariah di 26 bank di seluruh dunia. Bukan di Malaysia saja, dan merupakan panel syariah bank negara sebelum akhirnya beliau berkecimpung dalam dunia politik, bermula dengan timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dan kemudiannya Ketua Pemuda UMNO Malaysia, dan pada hari ini pengerusi MARA yang merupakan ayanda kepada semua generasi MARA pada hari ini. Jadi kita nak cerita, Doktor, pada hari ini kita nak tunjukkan kepada penonton tentang bagaimana MARA ni sebenarnya peranan dan fungsi dalam pembangunan agenda Bumiputera. Kita tahu MARA memang cerita pasal agenda Bumiputera, tapi alaf baru tahun ni dah 2025, Doktor. Adakah MARA masih lagi kita akan fokus kepada pembangunan Bumiputera dalam sektor pendidikan, usahawan dan sebagainya, atau adakah kita mempunyai strategi baru di bawah Dr. Ashraf Wajdi Dusuki tentang pembangunan MARA, bagaimana Bumiputera yang kita nak hasilkan, Doktor, pada hari ini? Mungkin Doktor boleh introduce dalam awal segmen kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatan tuftih lana biha abwab al-khair wal rida wa taysir wa tughliqu biha abwab al-syarr wa ta'sir. Innaka antal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dengar suara pun UPTM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sediakan moreh ke lepas ni? Ada? Okey. Lepas ni makan. Pertama sekali saya ucap terima kasih kepada saudara Jas. Jas ni sebenarnya anak MARA juga dan merupakan bekas pelajar UPTM. Saya belajar sini, Doktor, masa tu belum universiti lagi, KPTM KL lagi, Doktor. KPTM. Dan hari ini dah jadi universiti yang saya rasa antara yang famous dalam bidang profesional. Ya. So menjadi bangga lah. Anda semua kena bangga sebagai, saya perkenalkan bukan Gen Z tetapi Gen MARA. Jadi bolehlah buat lagu raya untuk Gen MARA pula. Profesor Dr. Sharifah Syairah selaku Presiden UPTM dan seluruh kepengurusan tertinggi UPTM, dan anak-anak pelajar, pensyarah-pensyarah yang turut bersama pada malam ini, hadirin dan hadirat dan juga penonton-penonton di podcast MARA pada malam ini. Saya ucap terima kasih kepada JAS dan UPTM atas jemputan untuk saya bersama-sama dengan anda semua pada malam ini. Saya bersyukurlah kerana dapat bersama meluangkan masa. Dr. Syairah lah orang yang bertanggungjawab duduk push daripada minggu lepas. Tak tahu dia buat konspirasi dengan pegawai saya. Dapat juga tarikh malam ini, waktu yang terluang. Tapi Alhamdulillah saya dapat bertemu dengan pelajar-pelajar. Jadi tak ada, lepas ni tak ada sebab nak kata saya tak turun ke UPTM. Sebab tahu minggu lepas saya bersama dengan pelajar UniKL. Di TikTok selalu nampak yang selalu dapat view tinggi kalau pergi MRSM. Kalau pergi Universiti UniKL kurang sikit kan. Kalau IKM kurang. Tak tahu kenapa MRSM menjadi traction. Tak tahulah pelajar-pelajar ni follower saya ke tidak. Follower. Okey. Apa-apa pun kita Alhamdulillah umur kita 1 Mac yang lepas MARA sudah mencecah umur 59 tahun. Lusa kita akan merayakan secara rasmi
dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Siapa yang ada luang masa boleh datang ke World Trade Center pada hari Sabtu sempena peluncuran Wakaf Mara Madani dan juga sambutan Hari Mara yang ke-59. Kita ada banyak booth-booth berkenaan dengan peluang-peluang. Mungkin di kalangan pelajar-pelajar yang ada pada hari ini sudah pun menanam cita-cita tidak hanya mahu sekadar makan gaji tetapi nak buka syarikat sendiri ataupun nak berkecimpung dalam dunia keusahawanan. Yang itu amat dialu-alukan. Memang salah satu daripada mandat besar MARA adalah membangunkan usahawan. Dan kita tahu bahawa sejarah MARA ini kalau boleh kita imbas kembali, yang mungkin di kalangan pelajar-pelajar tidak sedar ataupun mungkin tak menyedari hakikat bahawa umur kita yang 59 tahun ni ada sejarah yang panjang, yang penuh dengan catatan pelbagai peristiwa yang amat memberi kesan besar kepada pembangunan negara. Dalam konteks Malaysia hari ini, dia bermula dengan satu iltizam kepimpinan UMNO pada era selepas merdeka. Kita tahu MARA sebenarnya bermula selepas merdeka. Sebelum merdeka, UMNO telah mendesak kepada British untuk membangunkan masyarakat Melayu yang memang sengaja dibuat oleh penjajah pada waktu itu, membiarkan orang Melayu ini terpinggir di kawasan pedalaman. Dan atas desakan UMNO pada waktu itu, British secara ala kadarnya menubuhkan apa yang dipanggil sebagai Rural Industrial Development Authority atau RIDA. Dan RIDA ini adalah institusi yang bertanggungjawab untuk membangunkan, saya guna quote and quote membangunkan ini sebab saya tak nampak sangat keseriusan British pada waktu itu untuk benar-benar membangunkan sosioekonomi orang Melayu. Kalau kita tahu dalam sejarah, tak tahulah ingat lagi ke sejarah tingkatan 5 dulu, tingkatan 4, dasar pecah dan perintah British pada waktu itu. Mereka membawa masuk kaum Cina dan India untuk bekerja dalam sektor ekonomi masa tu, Doktor. Betul. Kalau mungkin kita tengok Melayu ni banyak jadi petani, duduk luar bandar dan sebagainya. Dan Melayu ni dibiarkan di pedalaman. Cina di kawasan bandar, India di kawasan estate. Dan dasar pecah dan perintah itu lebih membiak dengan besar kerana itu adalah pendekatan penjajah pada waktu itu untuk to have full control over the people who are under their colonized and their colonization. Jadi kalau kita tengok dalam konteks itu, RIDA ataupun RIDA ditubuhkan pada 1950. Bila kita dapat merdeka 1957, kita tahu saya kena cerita juga sejarah ni, kadang-kadang kita terlupa. Memang British bagi syarat kepada pemimpin-pemimpin UMNO pada waktu itu sebab kita tak ada banyak parti politik yang waktu itu. Nak merdeka kena iktiraf bangsa-bangsa dan kaum-kaum lain. Maknanya dengan kata lain, if you want to get your independence, you have to recognize the citizenship of other races. Pada waktu itu pemimpin-pemimpin UMNO, terutamanya Tunku Abdul Rahman, mengambil pendekatan lebih baik kita merdeka dulu. Lebih baik kita merdeka biar kita in control of our own country. Dan kalau perlu kompromi, okey kita kompromi. Itu yang ada prinsip jus soli. Termeterai social contract. Jus soli ingat lagi apa dia? Ingat lagi jus soli apa? Ni SPM sejarah ni dapat berapa ni? Dapat kredit ke tidak? Kalau tak kredit tak masuk UPTM kan? Jus soli memberikan pengiktirafan kerakyatan kepada warga negara daripada pelbagai kaum dan bangsa. Tetapi apa syarat balas yang diberikan oleh UMNO pada waktu itu? Yang ditulis panjang oleh Tunku Abdul Rahman. Syaratnya, yes kita boleh perakui hak kerakyatan bangsa-bangsa lain sebagaimana yang dikehendaki oleh British, tetapi mereka perlu pertama mengiktiraf kedudukan Islam itu adalah kedudukan yang paling tinggi. Islam adalah agama persekutuan. Perkara 3 dimaktubkan dalam perlembagaan. Yang kedua, yang ini terkait dengan MARA.
perkara 153 iaitu hak keistimewaan orang Melayu dan bangsa pribumi. Dia tak sebut Bumiputera dalam perlembagaan. Dia sebut orang Melayu dan orang asal daripada Sabah dan Sarawak. Ya, itu penting. Kerana itu adalah syarat yang kita letakkan bagi mengiktiraf social contract, iaitu hak kerakyatan bagi bangsa-bangsa lain. Selain daripada itu ialah kedudukan Raja-Raja Melayu, bahasa Melayu dan sebagainya. Bila itu dah dipersetujui, kita dapat merdeka dalam tempoh 1957 sehingga awal 1960-an. Tidak nampak anjakan yang besar. Maksudnya ekonomi, walaupun kita dah merdeka, orang Melayu masih lagi kekal miskin, duduk di luar bandar dan terpinggir. Betul-betul? Ya, faktor utama kenapa? Di sinilah Tun Razak, ya, betapa bijaksananya pemimpin kita waktu itu. Dia melihat tak cukup kalau kita hanya ada raida yang kerajaan akan berikan ikan sepanjang masa. Peruntukan ini. Tetapi waktu itu nak cari orang Melayu yang profesional, accountant, lawyer, doktor, engineer, arkitek, tak ada. Ya? Kalau ada pun 1-2. Ya? Masa tu orang Melayu paling tinggi pun doktor jadi cikgu. Betul. Dekat sekolah. Itu pun tak ada tak ada kelulusan peringkat tertinggi pun. Maktab, lulusan maktab jadi hanya cikgu. Sekolah je. Sekolah. Waktu tu ada LCE dan sebagainya kan, ataupun HSE kan, Higher Certificate Education. Belum ada SPM. Jadi waktu itulah 1964 kan, UMNO dalam perhimpunan agungnya membicarakan berkenaan perlunya satu transformasi besar-besaran. Bagaimana RIDA ini perlu ditransformkan menjadi satu institusi yang benar-benar mengangkat martabat sosioekonomi orang Melayu. Di situlah Tun Razak mengambil usul tersebut tahun 1964, dibawa di dalam Kongres Ekonomi Bumiputera yang dibuat kali pertama pada 1965. Daripada 70 resolusi, salah satu resolusinya adalah untuk menubuhkan Majlis Amanah Rakyat. Dan Tun Razak sendiri yang membentangkan, dan dalam kata-katanya yang benar-benar membekas di dalam jiwa saya, bila saya mengambil alih sebagai pengurusi ini, saya tengok balik arkib-arkib MARA dan juga UMNO, saya terjumpa kata-katanya yang betul-betul membekas dalam diri saya. Dia kata apa? Tidak ada jalan singkat, tak ada jalan pintas dalam kita nak membangunkan anak bangsa, kecuali dengan ilmu pengetahuan, maknanya pendidikan. Itu sebab bila MARA ditubuhkan, 2 mandat besar MARA. Pertama, nak memberikan pendedahan kepada orang Melayu pada waktu itu, bagaimana nak terlibat dalam dunia perniagaan, atau istilah kita hari ini, dunia keusahawanan. Yang kedua yang paling penting juga ialah bagaimana nak pastikan orang Melayu dapat diangkat martabatnya melalui ilmu pengetahuan. Di situlah bila 1 Mac 1966 secara rasminya MARA diluluskan aktanya di Parlimen, maka dibentuk dan kita menelusuri bahtera selama 59 tahun dan kita masih lagi committed, dan agenda ini tidak boleh sesekali kita pinggirkan. Itu salah satu sebab saya lihat kenapa bila kita selepas pilihan raya yang lepas, pilihan raya yang lepas mencatatkan satu sejarah besar tanah air. Buat pertama kali, tidak ada satu parti politik pun boleh menubuhkan kerajaan. Tak ada satu parti politik. Tak pernah berlaku dalam sejarah. Tak ada siapa menang. Tak ada siapa menang. Ya, sebab dalam sistem politik pilihan raya di Malaysia hari ini, kita mengikut sistem Westminster, British. Kita bukannya seperti Amerika Syarikat. Kan? Kita pilih presiden dulu. Kita sistem Westminster dipanggil first past the post. Siapa yang boleh membentuk kerajaan terlebih dahulu dengan majoriti mudah. Majoriti mudah berapa? Berapa majoriti mudah dalam konteks negara kita? 112. 112. Saya nak dengar pelajar ni semua. Ini pun bekas pelajar juga. Tapi 112. Tetapi tak ada siapa pemenang pada waktu itu. PH 82, Perikatan Nasional 73, Barisan Nasional buat pertama kali kita hanya tinggal 30. Ya? Dan parti-parti lain secara kecil-kecil. Tetapi akhirnya, bila Tuanku Yang di-Pertuan Agong mengambil pendekatan kebijaksanaannya, memanggil semua ketua-ketua parti secara seorang-seorang. Ya? Tanya seorang-seorang. Setuju tak? Lupakan sengketa lama, titik noktahkan. Kalau ikutkan BN tak boleh pergilah dengan PH ni.
Kan apa PH tak cakap pada BN? Dalam tu ada DAP pula. Itu musuh utama UMNO sejak daripada dulu. Tapi bila tuanku kata titik noktahkan, kita fikir soal negara, fikir soal kestabilan, kalau tidak negara akan hancur. Maka tuanku menitahkan supaya semua menubuhkan sebuah kerajaan perpaduan. Semua parti setuju. Kan? PH Anwar Ibrahim dipanggil setuju. Datuk Seri Zahid dipanggil setuju. GPS Sarawak, kan? Dulunya bekas komponen Barisan Nasional. Kan? Premier Abang Johari. Abang Johari, ya, Tan Sri Abang Johari, ya, GRS Datuk Seri Haji Ji pun setuju, ya, warisan Datuk Seri Syafiq Abdal setuju. Ada 18 parti politik semua setuju, kecuali satu saja, Perikatan Nasional. Ya, Perikatan Nasional hari ini saja yang tak setuju. Jadi bila setuju semua, mula-mula UMNO dengan BN dengan PH saja setuju. Cukup 112. Maka Datuk Seri Anwar Ibrahim angkat sumpah. Keesokan harinya, satu persatu parti-parti mengikut. Akhirnya 18 parti politik membentuk kerajaan yang membentuk 2/3, 148. Ya. Dan waktu itulah bila nak mengagih-ngagihkan siapa yang nak jadi menteri, siapa yang nak pegang pengurusi agensi-agensi yang besar. Felda, Risda, yang besar-besar semua. Waktu itu Datuk Seri Anwar Ibrahim mencadangkan supaya pengurusi MARA ini diberikan kepada Setiausaha Agung UMNO. Saya ini dipilih dan dilantik bukan kerana saya Dr. Ashraf Wajidi, bukan kerana yang just kata saya bekas. Walaupun doktor teknokrat muda, tapi saya tak pernah. Maksudnya pos itu diberikan disebabkan doktor ketika itu adalah Setiausaha Agung UMNO. Ya, dan atas justifikasi adalah UMNO antara parti yang memperjuangkan MARA dari segi penubuhannya. Saya lihat itu antara apa yang dihasratkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar. Dia merasakan bahawa bila katakan MARA ini adalah agenda orang Melayu. Dalam kerajaan perpaduan yang mewakili majoriti orang Melayu hanyalah UMNO. PKR bukan parti Melayu, PKR multiracial. Di dalamnya ahlinya lebih ramai India. Walaupun pimpinan utamanya Melayu. Kita ada parti DAP yang majoritinya Cina. Kita ada parti Sarawak yang mewakili Bumiputera, ada 4 parti. Kita ada GRS yang ada 4 parti di dalamnya. Semuanya ada 18. Tetapi yang paling besar yang mewakili orang Melayu adalah UMNO. Dan kita pun letak syarat dalam kerajaan perpaduan. Kalau nak UMNO bersama, kena hormati perkara 3, Islam, agama, persekutuan. Jangan sesekali meremehkan, jangan sekali-kali melupakan, jangan sekali-kali cuba mengganggu-gugat kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Yang kedua, jangan sekali-kali mengabaikan perkara 153. Jangan sekali-kali meremehkan, jangan sekali-kali menidakkan bahawa kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera ada tempatnya di dalam perlembagaan dan negara ini. Dan salah satunya adalah MARA. Itu sebab mungkin salah satu faktor kenapa akhirnya diberikan tanggungjawab itu kepada saya selaku Setiausaha Agung UMNO. Yang kalau persoalan utama tadi, apakah ia masih relevan? Ya, masih relevan. Kerana kita committed dan kita iltizam untuk bantu anak-anak Melayu dan Bumiputera. Kita nak lahirkan lebih ramai teknokrat Melayu. Contohnya UPTM. Ya, antara bidang yang popular, dan saya ucap tahniah kepada UPTM walaupun baru berumur 2 tahun, pengiktirafan daripada badan-badan profesional dan pentauliahan dalam dan antarabangsa terhadap program accountancy telah diberikan. Dan ini salah satu yang dibanggakan. Tak banyak institusi yang dapat mengiktirafan daripada SIMA, daripada ACCA, dan siapa yang belajar accounting kat sini, dia sudah integrate dengan CJ professional. Saya boleh cakap sebab saya punya first degree dulu accounting juga. Tetapi saya tidak bernasib baik macam saudara-saudari. Saya hanya degree in accounting. But I never get the professional certificate, ACCA, SIMA dan sebagainya. Because I decided to specialize in Islamic finance. Saya buat master dan PhD dalam Islamic finance. Saya pun tak pernah terlintas satu hari saya akan terjebak dalam dunia politik. Tapi qadarallah wa masya'afal. Ini semua ketentuan Allah SWT. Doktor, tadi kita cerita pasal sejarah bagaimana perjuangan orang Melayu untuk membangunkan pendidikan dan sosioekonomi. Saya boleh relate, Doktor, sebab saya adalah pelajar luar bandar daripada keluarga B40.
daripada keluarga petani. Dan pada saya MARA menyebabkan saya berjaya mengubah sosioekonomi keluarga. Sebab saya adik-beradik saya 3 orang doktor yang belajar di UPTM. Daripada KPTM KL, seorang saya belajar di KPTM KL, adik saya belajar di KUPTM KL dan adik saya yang terakhir belajar di UPTM. So di ketiga-tiga stage ni dia belajar. Dan saya boleh rasa yang pendidikan yang MARA bantu ni boleh membangunkan ekonomi sosioekonomi, sebab bila kita dah ada degree, kita dapat kerja yang lebih baik, automatik keluarga kita akan ada ekonomi yang lebih baik. Tapi doktor, kalau kita tengok sekarang ni dekat TikTok, dekat social media dan sebagainya, macam doktor tadi cerita bagaimana hari ini kita membentuk kerajaan apabila tidak ada parti yang menang. Jadi kita membentuk kerajaan perpaduan. Dan satu stigma dan sentimen yang berada di media sosial apabila kita menganggap bahawa salah satu komponen dalam kerajaan perpaduan tu kita ada parti DAP. Yang kita tahu dahulu perjuangan mereka adalah untuk memberikan hak sama rata kepada semua orang. Jadi ramai pihak mula merasakan bahawa Bumiputera ini adakah masa depannya akan terpinggir dan adakah MARA tidak lagi menjadi institusi yang diberikan perhatian untuk membangunkan ekonomi Bumiputera. Jadi kerisauan ini doktor, bagaimana doktor sebagai pengurusi MARA lihat dan apakah jaminan yang kita rasa untuk orang Melayu ni bahawa hak kita tidak akan pernah diganggu gugat? Kerisauan ini Jas adalah valid. Kerisauan ini adalah satu yang sah. Kerana kami pun risau juga peringkat awal nak menubuhkan kerajaan dulu. Saya antara yang diberikan tanggungjawab oleh Presiden Parti untuk terlibat dalam jawatan kuasa perundingan dan draft perjanjian. Kerana kita masuk dalam kerajaan dengan hitam putih. Sebab kita tak pernah berkawan dengan DAP ni. Ya? Parti-parti lain, seperti ada sebuah parti yang berlabel Islam, dia lebih awal berkawan dengan DAP. 3 kali pilihan raya, 1994, Barisan Alternatif, Angkatan Perpaduan Ummah, sehinggalah dia 2013 dia berpisah daripada DAP. Tetapi mereka tidak ada perjanjian. Itu sebab banyak sangat polemik di dalam gabungan-gabungan. Kena ingat gabungan-gabungan semua ni dah tak ada dah. Daripada Angkatan Perpaduan Ummah, kemudian Barisan Alternatif, kemudian Pakatan Rakyat, hari ini Pakatan Harapan. BN ni konsisten. Tapi bila Tuhan takdirkan, kan, rakyat memilih, kita hormati, kan, BN hilang kuasa 2018. Dan sekali lagi kita hanya tinggal 30. Dan dalam 30 itu menjadi penentu untuk menubuhkan kerajaan. Bila Tuanku Yang di-Pertuan Agong titah supaya kita menubuhkan kerajaan perpaduan, memang kita mesyuarat dalam Majlis Kerja Tertinggi daripada pukul 8.30 malam habis 1.38 pagi. Kenapa begitu panjang kita mesyuarat? Kerana kerisauan kita. Apakah kalau kita tak akur dengan titah raja, kita akan dianggap sebagai derhaka? Sedangkan dalam perlembagaan UMNO, kita lah parti satu-satunya parti yang mempertahankan institusi raja. Pada masa yang sama, kalau kita akur titah raja, kita terpaksa berkawan dengan DAP yang merupakan salah satu komponen Pakatan Harapan. Kita tak risau PKR, kita tak risau Amanah, kita tak risau UPKO. Tapi kita dah ada stigma di kalangan orang UMNO dan pemimpin UMNO. Itu sebab kita kata, okey, kita akur dengan titah raja, tetapi kita kena letak secara bertulis syarat. Kita namakan Perjanjian Pembentukan Kerajaan Perpaduan. Di dalam itulah yang kita tulis. Ya, saya salah seorang daripada drafternya. Ya, kalau kita bersama-sama dengan Kerajaan Perpaduan ini, mesti hormat kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Jangan cabar kedudukan Islam. Jangan ubah kedudukan Islam ini. Agama lain bebas diamalkan, tak ada masalah. Malaysia selama Barisan Nasional memerintah, kita membangun dan kita stabil. Islam ke depan. Tetapi agama lain bebas untuk diamalkan. Ya, betul atau tidak? Kita satu-satunya negara di dunia paling banyak cuti di Malaysia. Sebab apa? Semua agama kita raikan sebagai cuti-cuti Malaysia. Deepavali cuti, Taib Pusam cuti, Christmas cuti, Tahun Baru Cina cuti, Wesak cuti. Betul tak? Ya? Negara lain, beritahu saya satu negara yang dianggap sebagai the champion of human rights di barat. Ada tak dia sambut Aidilfitri cuti? Ataupun Taib Pusam cuti? Tak ada. Paling-paling cuti Christmas je. Itu saja. Ya, tetapi kita tidak. Kita amat toleran, tetapi pada masa yang sama jangan cabar akar kita.
Islam kedudukan yang teristimewa dalam konteks kerajaan. Yang kedua yang paling penting kita letakkan ialah syarat perkara 153 itu, kedudukan orang Melayu dan Bumiputera. Itu sebab bila saya diamanahkan untuk menjaga MARA, saya mengambil ini sebagai satu amanah yang besar. Kita nak pastikan anak-anak Melayu ini terbela. JAS satu contoh. Kenapa saya minta JAS jadi moderator hari ini? Sebab pertama, saya nak tunjukkan kepada anak-anak UPTM ni, pelajar-pelajar, bahawa you have your super senior. Super senior ke? Super Senior 2014. Super senior 2014. Yang hari ini bukan saja berjaya graduate daripada UPTM. Tetapi hari ini di bawah JAS ada lebih daripada 60 staff. Ya? Dia bukan kerja makan gaji. Dia kerja bagi gaji pada orang. Ya? Itu nanti kita buat satu sesi dengan JAS. Ya? Dia ada syarikat dalam pelbagai cabang. Tetapi ini semua staff-staff dia. Ini salah satu cabang dia jugalah. Ya? Tetapi yang membanggakan saya, anak MARA yang saya panggil sebagai Gen MARA, yang hari ini sebagai contoh bergerak, anak UPTM yang bukan saja cemerlang dalam pelajaran tetapi keluar akhirnya menjadi usahawan. Itu sebab apabila saya dan rakan-rakan dalam majlis MARA diberikan tanggungjawab, kita realign balik kita punya agenda. Agenda Melayu tak boleh retorik semangat saja, tak boleh. Agenda Melayu perlu diterjemahkan dalam real plan. Apa real plan? Apa yang MARA dah buat? Bagus. Kita dah lahirkan lebih daripada 1.7 juta teknokrat Melayu selama MARA diwujudkan. Ini satu pencapaian besar. Tidak hairan kita tengok di mana-mana hospital, doktor-doktor spesialis-spesialis Melayu, betul? Tak heran dalam market, dalam pasaran sekarang, nak cari accountant Melayu, nak cari engineer Melayu, arkitek Melayu, kan? Peguam Melayu dan sebagainya. Dah tak heran. Dan kalau kita baling batu saja, mesti ada yang terkena dekat kepala mana-mana rakyat Malaysia yang mendapat manfaat daripada MARA. Itu tak boleh dinafikan. Tetapi kita tak boleh hanya selesa dengan angka berapa ramai orang Melayu dah ada dalam bidang perubatan, bidang perakaunan, bidang computer science, bidang TESOL, bidang ni. Kita nak pergi kepada satu lagi langkah. Berapa ramai yang terlibat dalam sektor pemilikan. Apa maksud sektor pemilikan? Maksud dia ekonomi dalam konteks Malaysia hari ini, berapa peratus orang Melayu menjadi usahawan. Ya? Itu sebab dalam konteks MARA hari ini, kita memperkenalkan program PROPI yang kerjasama dengan UPTM. Ya, maknanya kalau ada accountant nak buka firma, kita bukan saja bagi pembiayaan, kita bagi mentoring, kita buat sistem umbrella untuk anak-anak Melayu kita boleh hidup dan boleh sustainable dalam sektor perniagaan, membuka firma perakaunan. Kita sudah ada UNI. Kalau tengok UNI klinik, UNI pharmacist, UNI dentist, ya, dental. Ada lebih 127 outlet. Itu adalah jenama MARA. 100% MARA yang biaya. Tetapi kita tidak ada share. Sebab mandat MARA kita nak bantu usahawan. Kita tak ada franchise fee, kita tak charge pun. Yang penting kita mentor dia. Dia ada kepakaran jadi doktor. Dia ada kepakaran jadi dentist. Dia ada kepakaran jadi pharmacist. Tetapi dia tidak ada kepakaran untuk menguruskan kunci kira-kira. Dia tidak ada pengalaman uruskan financial statement, cash flow management, dan basic accounting, bookkeeping dan sebagainya. Yang ini yang MARA mentor mereka supaya mereka boleh sustainable, boleh berdaya saing, boleh bersifat lestari, kekal dalam perniagaan. Kita nak dia lingkup. Maknanya apa yang kita perkenalkan hari ini diangkat sebagai agenda nasional. Kita perkenalkan konsep 3P. Partisipasi ataupun penyertaan. Yang kedua pemilikan. Dan yang ketiga penguasaan. Maknanya kalau kita nak tengok agenda orang Melayu ini betul-betul berkesan, kita kena buat penilaian. Dan kita berikan amanah ini kepada UPTM di bawah Profesor Dr. Sharifah Syairah. Bentuk sekretariat
Dan Kongres Ekonomi Bumiputera di sini buat kajian, buat assessment. Berapa peratus dari orang Melayu berada dalam sektor contohnya computer science dalam aspek artificial intelligence, AI. Dan berapa ramai yang terlibat secara langsung dalam pemilikan dalam sektor tersebut. Dan yang ketiga, kita akan menilai sejauh mana penguasaan orang Melayu dalam sektor tersebut. Dan inilah antara agenda besar yang akan berterusan. Sebab itulah, kalau dikatakan DAP mengganggu gugat, setakat ini hampir 3 tahun kita bersama, tidak ada satu pun yang DAP question. Bahkan, Alhamdulillah, tahun ini bajet MARA ditambah sebanyak 200 juta menjadikan 4.1 bilion. Ya, itu yang menyebabkan kita boleh buat banyak program-program dan pembiayaan kepada pelajar-pelajar di dalam dan di luar negara. Termasuk agenda untuk kita memperkasakan lagi TVET, kemahiran dan anak-anak Melayu yang terpinggir dan terbiar. Sebab bagi saya, hanya ilmu saja yang boleh merubah kehidupan masyarakat, keluarga dan mereka yang terpinggir tadi. Okey Doktor, jadi kita cerita tadi mengenai bagaimana MARA ni memang dia ada impak direct kepada orang Melayu dan Bumiputera yang pertama. Dan yang kedua adalah Kerajaan Perpaduan hari ini kita rasa memang telah diikat untuk memastikan bahawa hak orang Melayu, Bumiputera ni dipelihara dan agama Islam ni kekal diangkat. Tapi Doktor, ada juga satu segmen masyarakat. Tadi kita cerita segmen masyarakat yang anggap bahawa kita ni ada masalah. Bumiputera ni mungkin akan ada ancaman lepas adanya DAP. Tapi ada satu pihak lagi yang menganggap, terutamanya yang kalau kita tengok juga di social media, golongan profesional Melayu yang dah berjaya, yang memang dah jadi pakar dan sebagainya. Mereka menganggap bahawa tahun 2025 ni kita sepatutnya bagi pada semua orang. Maksudnya bukan lagi hanya memberi kepada kelompok tertentu iaitu orang Melayu dan Bumiputera, tetapi patut kita bagi pada semua. Dan pandangan Doktor, kenapa kita masih lagi mementingkan MARA dan menjaga teras MARA untuk membantu Melayu dan Bumiputera dalam konteks pada hari ini, Doktor? Selagi statistik menunjukkan bahawa pertama, rakyat majoriti adalah Bumiputera. Sekarang ni sudah mencecah 73%. Yang kedua, rakyat yang terpinggir dan majoritinya masih lagi Bumiputera. Ya. Yang ketiga, selagi mana kek ekonomi ini pun tidak sama rata. Ya. Kalau kek ekonomi ini sama rata, ya, kita tak ada masalah. Tetapi dalam konteks realiti Malaysia, model kita membangunkan Malaysia ialah mengiktiraf kepelbagaian, tetapi akarnya jangan dicabut. Apa maksud dia? Kita iktiraf Malaysia ini pelbagai kaum, pelbagai agama. Tetapi akarnya ada apa? Islam, agama persekutuan. Kedudukan Melayu dan Bumiputera ada keistimewaannya. Kalau semua saling hormat menghormati, sebenarnya tidak ada masalah. Kerana kalau orang Melayu kita dapat memperkasakan ekonomi dia, ramai anak-anak yang daripada B40 cemerlang ataupun tidak cemerlang, kita beri peluang masuk dalam sistem ekosistem MARA. Mereka kita bagi peluang yang sukar untuk didapati di tempat-tempat lain. Contohnya, bukan mudah nak ambil ACCA di tempat lain dengan kos yang begitu tinggi. Tetapi di UPTM, dia lebih murah. Dan kita integrasikan dengan segi profesional. ICT, TESOL. Tetapi dengan ilmu ni, akhirnya kita akan menjadi seseorang yang berjaya akan datang. Yang akan mendapat gaji yang lebih baik. Kita boleh terlibat pula dalam keusahawanan seperti Serajas. Bila poket ini sudah mula berkembang, kita ada kuasa ekonomi. Kuasa apa? Kuasa membeli. Sebenarnya, dia akan membantu juga peniaga-peniaga yang bukan saja di kalangan orang Melayu dan orang Islam, tetapi juga orang bukan Islam. Jadi ini sebenarnya harus dilihat secara positif. Bahawa pemerkasaan ekonomi Bumiputera, dia akan memberikan kesan yang positif juga kepada bukan Bumiputera yang hari ini merupakan kaum majoriti yang menguasai kek ekonomi negara. Jadi itu tidak akan wujud perasaan prejudis dan prasangka yang pernah wujud dan masih wujud di dalam banyak negara-negara lain. Saya bagi contoh dalam satu buku yang saya membaca tulisan seorang profesor di Kanada. Seorang Cina tetapi dia adalah warga negara Canadian.
dia tulis buku, nama dia Profesor Amy Chua. Dia tulis buku World on Fire. Dalam buku tersebut, dia menceritakan bagaimana negara-negara yang pelbagai kaum, tetapinya apabila ekonomi itu dikuasai golongan minoriti, secara natural akan wujud prejudis dan prasangka dan ketidakpuasan hati. Akhirnya pernah berlaku di banyak negara, Filipina, di Asia Tenggara contohnya, di Jiran Indonesia. kita, Indonesia. Tahun 1997-98, ni generasi Z, tak lahir lagi kan? Dah lahir 1998? Tak. Okey, tengok balik sejarah, tengok Google. Apa yang berlaku dalam krisis kewangan Asia? Asian Financial Crisis tahun 97-98. Malaysia juga terkesan. Tetapi Malaysia tidak seburuk Indonesia. Indonesia habis kedai-kedai Cina dibakar. Kerana apa? Kerana orang Indonesia, dia ada orang Cina. Tetapi Cina tak sampai pun 5%. Ya? Katanya dalam 2 ke 3% saja. Tetapi menguasai ekonomi Indonesia sehingga 85%. Ini menimbulkan, kita tengok Indonesia kan, dia kalau miskin-miskin sungguh, kan, lagi dahsyat daripada Malaysia. Jadi perasaan cemburu, iri hati dengan sendirinya membuat-buat, bila berlaku saja krisis, orang Cina di Indonesia kena bunuh, kena bakar kedai dan sebagainya. Tetapi ia tidak berlaku di Malaysia. Kenapa? Kerana 1998 itu dah tempuh matang dah. Orang Melayu walaupun ramai terpinggir, tetapi ramai sudah menjadi golongan penengah, golongan pertengahan yang tidak ada timbul perasaan dipinggirkan daripada ekonomi. Kerana apa? Apa yang Profesor Amy Chua sebutkan, dia mengiktiraf apa yang kerajaan UMNO Barisan Nasional lakukan, memperkenalkan dasar affirmative dipanggil, ataupun positive discrimination. Yang kita laksanakan dasar ekonomi baru. Itu diiktiraf oleh profesor antarabangsa yang menstabilkan kedudukan masyarakat yang berbilang kaum, tidak ada prejudis, tidak ada prasangka, dan kita pun sebenarnya belajar daripada sejarah kerana ia pernah berlaku tahun 1969. Dasar ekonomi baru ada reaction kepada pertumpahan darah yang berlaku tahun 69 yang menyebabkan Tun Razak sekali lagi menjadi hero pada waktu itu, mengambil alih teraju Perdana Menteri dan memperkenalkan dasar ini. Dan hasilnya hari ini kita boleh lihat, kita masih lagi kekal stabil. Sebab itu bagi saya, kalau ada orang kata sudah tiba masanya untuk kita dismantle perkara ini, saya rasa kita pun kena bertanya, apakah kita sudah bersedia untuk dismantle nilai-nilai yang hari ini contohnya dasar pendidikan kita masih lagi bersifat vernacular. Ada pelbagai aliran. Kalau kita tak bersedia untuk hanya ada satu saja sistem aliran, begitu jugalah kita kena hormat bahawa perkara 153 itu masih lagi relevan. Jadi maksudnya doktor, benda tu ada peranan dalam membentuk perpaduan rakyat kat Malaysia secara tidak langsung. Ya, sudah tentu. Sebab ya, kita tahu macam saya juga, walaupun mungkin kita Bumiputra, syarikat Bumiputra, at the end kita punya vendor, kita punya supplier, masih ada lagi syarikat-syarikat non-bumi yang dapat manfaat daripada ekonomi yang kita bangunkan. Okey doktor, kalau ini kita banyak cerita tadi tentang prinsip ataupun keutamaan yang MARA letakkan dan terutamanya kerajaan perpaduan hari ini letakkan untuk make sure agenda dan hak Bumiputra itu terpelihara. Sekarang doktor, itu dari segi polisi dan dasarnya. Sekarang kita nak tengok dari segi doktor punya aspirasi. Doktor punya aspirasi ni saya banyak follow doktor punya TikTok. Contohnya doktor banyak kembangkan tentang generasi MARA. Maksudnya macam saya pun dulu doktor sebelum pertemuan dan pengenalan saya dengan doktor, saya tidak pernah, walaupun saya adalah alumni MARA, tapi selepas saya grad saya tidak pernah ada hubungan apa-apa dengan MARA. Selain bayar hutang lah. Hubungan maksudnya kita kembali kepada MARA ataupun bersama dengan MARA. Apa aspirasi yang doktor nak bawa? Ni bakal alumni dan juga sebahagian daripada generasi MARA. Aspirasi doktor nampak 2.5 juta alumni MARA ini, apa yang mereka ni perlu lakukan sebagai sebahagian daripada ekosistem yang pernah terlibat dalam MARA? Ya, fasa-fasa pembangunan MARA 60-an, 70-an, 80-an dan sekarang milenial. Dia mesti berubah. Apabila kita sudah melahirkan ramai orang yang berjaya,
kita kena ada sense of responsibility and sense of contributing back to the society. Anda semua bakal terjun dalam dunia masyarakat. Satu hari nanti, kita kena bertanya kepada diri kita. Kita belajar ni untuk apa? Kita duduk kat UPTM untuk apa? Kalau sekadar kita nak berjaya dan nak keluar dengan segulung ijazah tanpa mengerti apa makna kehidupan kita dan apa makna apa yang kita nak capai akan datang, ia hanya menjadi sia-sia. Dalam Islam, sebab itulah Allah meletakkan satu gagasan yang besar kepada kita semua. Hidup kita ini untuk mencari redha Allah. Hidup kita ini adalah sebagai khalifah Allah. Maknanya, apa makna redha Allah? Apa makna khalifah Allah? Khalifah Allah bukan bermakna kita ini untuk diri kita saja. Kita hidup untuk masyarakat kita. Sekurang-kurangnya entiti keluarga kita yang kecil. Saya percaya yang kat depan ni semua nak kahwin juga akan datang, betul? Tak nak. Giling kepala. Ada juga yang tak nak. Belum jumpa jodoh kot, Doktor. Jangan kata tak nak. Biasanya orang yang tak nak tu lah orang pertama akan kahwin. Generasi Z ni bahaya kalau tak nak. Generasi Z kan? Dia Gen Z. Alpha. Dah masuk Alpha, Doktor. Alpha. You all ni generasi Z ke Alpha? Alpha. Z. Saya faham. Kalau yang geleng-geleng kepala tu, inilah apa pemikiran sebahagian daripada generasi Z yang tak nak kahwin. Itu pun salah. Ya, sebab apa? Sebab Nabi kata kalau you adalah umatku, you kena iktiraf bahawa you kena kahwin. Tapi kalau tak ada jodoh itu nak buat macam mana? Tapi kita doalah dapat jodoh yang terbaik. Contohnya saya lah, Doktor. Just ni saya cakap secara ni. Okay, so siapa yang tak nak kahwin tu, just masih terbuka. Tapi saya nak sebutkan kat sini. Kita hidup ni untuk apa? Ya? Kita belajar untuk apa? Kita nak jadi apa nanti ni? Kalau kita sekadar kita dapat sijil, lepas tu kita hidup, nak makan gaji ataupun kerja seorang-seorang, habis macam tu saja, lebih baik kita jadi katak aja. Macam putaran katak. Ya? Tak ada apa-apa makna dalam kehidupan. Tetapi kalau kita tanam dalam hati kita bahawa kita nak menjadi manusia yang mendapat redha Allah, yang mana Allah mensyariatkan kita bahawa kita ada tanggungjawab untuk orang lain juga. Maknanya balance antara diri kita dengan orang lain. Diri kita termasuk keluarga kita, masyarakat kita, agama kita dan juga negara kita. Bermakna kita mesti ada nilai yang tertanam dalam diri kita sebagaimana Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, kan? Khairun nas may yanfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Maknanya kalau kita jadi accountant, kalau kita jadi pakar dalam bidang proficient dalam bidang language English, kalau kita pakar dalam bidang ICT, apa juga bidang cabangnya, akhirnya kita buat semua ni untuk apa? Untuk mencari redha Allah, kerana akhirnya kita nak contribute something kepada society. Ya, sebab itu juga adalah ibadah. Itu juga adalah sumber berkat, keberkatan, barakah yang akan menjadikan kehidupan kita rasa tenang, bahagia, rezeki yang dapat sentiasa cukup bahkan bertambah. Ya, itu prinsip yang kita kena ingat sebagai orang Islam. Kalau kita hidup hanya fikir soal wang ringgit tak semestinya membahagiakan kita. Tapi kalau kita fikir soal berkat, wang ringgit akan datang dengan penuh keberkatan. Maksud dia, berapa saja kita dapat cukup. Yang paling penting cukup membahagiakan dan menenangkan kita. Dapat isteri, dapat keluarga, dapat suami yang baik, dapat anak-anak yang baik, keluarga yang baik. Akhirnya ke mana kita nak sumbangkan? Sebab itulah saya cuba menanamkan pemikiran ini di dalam Gen Mara ini. Dengan bermula hari Sabtu ini, kita akan lancarkan wakaf Mara Madani. Kenapa wakaf? Kerana ia adalah sumber pahala yang berterusan selepas kita mati. Walaupun RM1. Kalau kita bagi sedekah one off, habis macam tu je, kita dapat pahala waktu itu. Tapi kalau kita wakaf, walaupun RM1, pahala itu akan berterusan walaupun kita mati. Tetapi kenapa kita sebut wakaf Mara? Kerana kita hari ini sudah lahirkan ramai orang yang berjaya. Kenapa tidak mereka give back to the society through Mara? Kerana dalam Mara satu-satu tahun kita ada ekosistem yang besar.
Ketika saya bercakap ini, tak kurang daripada 250,000 orang yang mendapat manfaat daripada MARA. Ada 344 institusi pendidikan MARA, 57 MRSM, 232 GIAT MARA, 12 IKM, 12 KKTM, Kolej Kemahiran Tinggi MARA. Kita ada 4 kolej MARA. Kita ada Kolej Politek MARA. Kita ada GMI. Kita ada Malaysian Japan Industrial Institute, MJII. Kita ada Uni KL yang ada 13 kampus. Ya, semua yang ada dalam ekosistem MARA ketika ini tak kurang daripada 250,000. Itu tidak termasuk yang mendapat manfaat yang tengah belajar di luar negara. Ada 6,890 yang sedang belajar di 24 buah negara ketika ini. Daripada Rusia sampailah ke China, Jepun, sampailah ke Jordan, Mesir, sampai ke Australia, New Zealand, ya, dan juga negara-negara sekitar kita. Ini menunjukkan bahawa komitmen kita untuk mengangkat dan martabat agenda sosioekonomi orang Melayu ini tidak pernah kita lupakan. Bahkan saya memberikan satu komitmen dan tekad, kita kena perkasakan. Itu sebab ada orang tanya kenapa saya pergi terjah sampai ke MRSM. Kenapa saya pergi sampai ke tandas? Sedangkan itu bukan kerja pengurusi. Pengurusi cukuplah duduk di bilik akaun macam tadi, baru habis mesyuarat majlis MARA, buat keputusan daripada pejabat saja. Tak perlu turun ke bawah. Tapi kena ingat, saya orang yang pertama akan bertanggungjawab di depan Allah, sebab saya yang meluluskan peruntukan, dan kalau peruntukan ini turun ke bawah tak sampai kepada yang sepatutnya, ya, ini akan saya jawab di hari akhirat. Sebab itulah bagi saya juga pernah menjadi pelajar. Saya pernah duduk asrama, ya. Saya sendiri tak selesa kalau tandas tu kotor. Saya percaya anak-anak pun sama juga, betul tak? Perkara pertama, ada siapa daripada MRSM angkat tangan? Ada siapa daripada sekolah asrama? Siapa pernah duduk asrama angkat tangan? Asrama apa juga? Asrama apa? Sebelum ini. Sebelum UPTS, sekolah menengah. Siapa pernah duduk asrama angkat tangan? Majoriti duduk asrama. Perkara pertama, hari pertama bila mak bapak kita hantar ke asrama, apa perkara pertama yang menjadi faktor keselesaan kita? Saya duduk asrama dulu tu, hari pertama rasa nak nangis sebab tengok tandas tak sama cakap rumah. Saya cakap terang-terang, hari pertama saya masuk sekolah, waktu tu sekolah Semak Labu, ya. Nak adjust dengan tandas, ambil masa saya 7 hari saya tak berak. Dan rupa-rupanya perangai saya tu menurun kepada anak-anak saya. Anak lelaki saya, ya, yang kali ini dah berada kat Universiti Madinah, dia boleh tak berak 8 hari. Sebab apa? Nak adjust dengan keadaan tandas yang tak selesa. Ngeri, dia ngeri nak pergi tandas. Tak, ini realiti, ya. Sebab itu tandas pertama. Makan yang kedua. Yang ketiga asrama. Yang keempat kelas. Ini benda asas. Tak guna kita bercakap perkara yang besar-besar. Agenda Melayu, agenda memperkasakan ekonomi. Tetapi benda asas. Tandas pun tak boleh guna. Saya pergi MRSM terendak 6 bulan lepas. Blok akademik 2 level, tandas tak boleh guna satu pun. Saya tanya berapa tahun dah ni? Dekat 2 tahun. Saya kata malulah saya. Itu boleh tengok kan? Yang tu trending juga, 3.4 juta orang tengok. Last week saya turun. Saya nak tengok sendiri macam mana keadaan. Alhamdulillah. Ya, pelajar-pelajar saya tanya, tandas macam hotel. Memang betul pun. Kalau tengok TikTok saya kan, saya tunjukkan tandas yang baru ni macam hotel. Tak banyak pun kita habiskan untuk kita membaiki semua tandas, semua kelas guru yang tak boleh guna, hanya 400,000. Kenapa? Kita buat inovasi dalam peruntukan ini. Maknanya 400,000 tak cukup. Tapi kita gunakan pelajar-pelajar dan pelatih-pelatih GIAT MARA yang dalam bidang binaan, yang boleh buat sebagai part of their practical. Kita sediakan makan minum dia, bagi allowance sikit. Kita dapat mengurangkan kos, tetapi hasilnya tandas menjadi bilik macam bilik hotel. Ya, ini adalah satu inovasi dan saya putuskan tadi dalam mesyuarat Majlis MARA, ini akan jadi satu model yang akan kita gunakan di semua IPMA, termasuk UPTM. Kalau saya dengar ada tandas yang rosak dan sebagainya, di bawah UPTM lah, kalau di rumah-rumah sewa tak dapat dia nolong. Tapi saya nak sebutkan, ini antara perkara penting. Sebab inilah
antara nilai dan budaya yang kita kena terapkan di kalangan orang Melayu kalau nak berjaya. Kalau nak berjaya, perkara paling asas, kebersihan, dan mereka kena letakkan pada tahap yang tertinggi. Doktor, tadi doktor ada sentuh tentang wakaf Mara Madani. Contoh doktor, kita ada 2.5 juta alumni. Kalau satu hari RM1 setiap alumni sumbang, kita boleh kutip 2.5 juta. Satu hari. Kalau RM1 saja yang menyumbang. Dan saya nak tanya doktor, kita tahu Mara memang menerima peruntukan dan dana daripada kerajaan setiap tahun. Dan kenapa wakaf Mara Madani ini diperlukan untuk alumni ini menyumbang kepada Mara sedangkan Mara memang dah ada peruntukan tahunan? Ya betul, Alhamdulillah kita dapat 4.1 bilion daripada kerajaan. Lebih besar daripada bajet negeri Selangor. Lebih besar daripada bajet negeri Selangor tak sampai 2 bilion. Lebih besar daripada Negeri Sembilan. Negeri Sembilan je 1.1 bilion. Lebih besar daripada Pulau Pinang. Lebih besar daripada 5 buah negeri. Tetapi 4.1 bilion pun tak cukup. Berapa ramai TSP yang tak dapat juga? Betul? Dan berapa ramai kita hanya mampu untuk bagi kos sara yuran saja, tak bagi kos sara hidup? Berapa ramai yang masuk MRSM peringkat awal nak beli perkakas-perkakas, baju uniform, kan? Nak bayar yuran itu dan sebagainya. Walaupun yuran ni minimal tetapi yuran PIBG ataupun muafakatnya tinggi. Yang kosnya nak masuk sekolah asrama contohnya, kalau tak ada RM1,500, tak selesa. Mana yang sukar. Yang ini tidak ada peruntukan dalam Mara. Ya, nak beli baju PJ, nak masuk universiti, baju kelas. You all masuk UPTM dulu kan? Mak ayah, berapa habis untuk masuk UPTM? Berapa? Sekurang-kurangnya. Tahu? Agak-agak berapa? 1,000? Tak 2,000? cukup. 1,000 sekarang doktor. Tak kurang daripada 1,000, betul? Tak kurang. 2,000 tu biasa. Tambah-tambah yang duduk jauh-jauh, betul? Mana you all nak dapat peruntukan ini? Itu yang saya hasratkan. Sebab bila saya terlibat sebagai seorang orang politik, saya turun ke bawah. Saya menyaksikan ramai pelajar-pelajar Melayu yang cemerlang. Tetapi mereka mengambil keputusan tidak sambung belajar. Kerana apa? Kerana kesian kat mak bapak tak mampu nak hantar. Bukan nak sambung, nak hantar pun tak mampu. Jadi dia tolak tawaran-tawaran ini. Ada beberapa kes, saya ucap terima kasih kepada UPTM juga. Bila saya jumpa, saya terus telefon Prof Sharifah. Dan ada budak ni tolong masukkan, yang lain kita tanggung. Dan Prof Sharifah terus angkat telefon. Saya kadang-kadang test juga. Pukul 7.30 pagi dah bangun atau tidak kan. Ada sekali tu 7.30 pagi. Saya call sebab saya berhadapan dengan seorang bapa di Kelantan. Dan di luar bandar. Yang saya tanya, dia anak yang dia jaga kan, cemerlang. Tetapi tak dapat nak pergi mana-mana kerana tak ada duit nak mengongkosi. Jadi saya terus telefon Prof Sharifah, masukkan dia dalam UPTM sebab budaknya memang straight A's. Kan? Tetapi dia tak nampak. Sebab ramai lagi di luar sana yang tak tahu apa peluang-peluang yang ada. Itu sebab saya menggagaskan hashtag merakyatkan Mara. Supaya Mara ini mula dikenali, mula ditahu kewujudan dia. Dan akhirnya kita nak supaya wakaf Mara Madani ini berkembang. Berapa ramai yang bilioner yang merupakan anak dan generasi Mara. Berapa ramai yang jutawan. Termasuk JAS. Lepas pada ni, dia pun kena contribute juga kepada wakaf Mara Madani. Jadi ini antara perkara yang saya yakin dan saya optimis kita boleh capai 1 bilion ringgit dana permulaan wakaf Mara Madani ni. Kalau 1 bilion wakaf ni pokok tak boleh usik. Kalau kita letak dalam PMB, Pelaburan Mara. Pelaburan Mara kata kat saya dia boleh bagi 8%. Saya kata 10%. Kalau 10% daripada 1 bilion maknanya 100 juta. 100 juta ni adalah wang tambahan untuk kita membantu pelajar-pelajar dalam IPMA dan juga di luar IPMA terutamanya orang Melayu. Itu tidak termasuk wang-wang yang kita nak kutip balik daripada orang-orang yang culas nak bayar hutang. Itu sebab saya cakap terang-terang, zaman saya jadi pengurusi, jangan harap nak minta surat cinta ataupun dapat surat wahyu daripada orang politik. Saya kata saya pun orang politik, saya Setiausaha Agung UMNO. Walaupun datang daripada Perdana Menteri, saya dah beritahu kepada Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri, kalau bab orang nak minta extension, saya minta maaf kerana ini bukan duit saya, ini duit rakyat. Kalau orang tu boleh bayar balik 500,000 boleh cover 50 pelajar UPTM.
Betul atau tidak? Itu sebab saya memang tegas dalam hal ini dan alhamdulillah saya mempunyai tim Majlis Mara dan pengurusan yang bagus. Majlis Mara buat pertama kali saya bukan seorang saja. Saya ada bekas Gubernur Bank Negara. Ya, Tan Sri Muhammad Ibrahim yang sign duit you all tu, ya, bekas gubernur yang hari ini sanggup dan sudi menerima pelawaan saya duduk sebagai ahli majlis dan dia sekarang ni melakukan transformasi, mengetuai satu jawatankuasa melakukan transformasi terhadap financial discipline, disiplin kewangan dan tabik urus Mara. Kita ada Profesor Tan Sri Nur Azlan Ghazali yang merupakan bekas Vice Chancellor, pakar pendidikan, pakar ekonomi yang meletakkan asas membantu saya dalam Mara untuk kita meletakkan asas-asas penting dalam Mara ini untuk membantu anak Melayu. Jadi secara rumusannya saya boleh katakan, jangan dengar kata-kata nista, tohmah yang hanya nak mewujudkan keraguan. Seolah-olah Mara ini mula diusik oleh orang lain. Saya berikan jaminan selagi saya sebagai Setiausaha Agung UMNO menjadi pengurusi Mara dan saya ada menteri saya yang merupakan Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kita tidak akan biarkan Mara ini digunakan ataupun diremehkan oleh mana-mana pihak ataupun diusik oleh mana-mana pihak. Dan setakat hari ini alhamdulillah bukan saja kita tidak dipotong tetapi kita ditambah lagi peruntukan dan insya-Allah dengan komitmen kerajaan yang ada pada hari ini Mara akan terus menjadi wadah untuk membela dan mengangkat martabat orang Melayu dan Bumiputera. Okey, jadi doktor saya rasa itu daripada part saya, soalan saya pun dah banyak yang doktor jawab. Sebelum saya buka kepada pelajar ataupun kaki tangan UPTM, doktor, hari ini kita berada di UPTM. Saya punya tempat saya mula mengenal dunia politik saya kenal di sini, dunia perniagaan saya kenal di sini dan kepimpinan saya kenal di sini. Dan mungkin hari ini kita nak ucapkan tahniah kepada UPTM yang dapat platinum learning partner daripada ACCA. Dan saya rasa daripada zaman saya sampai hari ini, saya selalu dapat news tiap-tiap tahun ada pelajar-pelajar profesional kita yang dapat global winner. Pelajar-pelajar kita dapat top scorer dalam peperiksaan-peperiksaan antarabangsa. Jadi doktor, sebagai penutup pada hari ini, doktor punya harapan terutamanya kepada generasi Mara. Kita ada alumni 2.5 juta yang pernah menerima manfaat dan juga pelajar-pelajar yang currently berada bersama dengan Mara. Apakah peranan mereka dan harapan doktor terhadap mereka ni terutamanya dalam pembangunan ekosistem Bumiputera itu sendiri? Saya selalu sebut di mana-mana, jadilah manusia yang bermanfaat, jadilah manusia yang mampu untuk memanusiakan manusia. Dan di sini anda bermula sebagai generasi Mara dan anda harus pegang dan hayati agenda Mara untuk membantu orang Melayu, untuk membantu Bumiputera, dan agenda ini mesti tersemat di dalam jiwa masing-masing. Satu hari nanti bila kita berjaya, kita akan menyumbang kembali kepada Mara dan kepada pembangunan anak bangsa kita. Boleh? InsyaAllah. Okey, jadi saya buka kepada, mungkin sebab masa kita dah agak lewat. Ada siapa-siapa yang mungkin satu soalan daripada pelajar ataupun kaki tangan ni, boleh tanya direct dengan Chairman Mara yang merupakan TikTok famous. Ya, TikTok kan, jadi ada soalan yang mungkin nak diajukan kepada Chairman. Selalu tengok Dr. Ashraf di TikTok, mungkin ada nak tanya terus. Kalau tak ada, ada soalan? Tak ada soalan Semua okey, silakan. Ada satu doktor. Saya panggil doktor ya. Saya lebih selesa panggil doktor ya. Saya masih meragukan lagi soalan ni. Nama apa? Nama saya Haziq. Haziq, kos apa Haziq? Kos animation. Animation. Bagus. Animation multimedia. Soalan saya macam ni, betul-betul. Adakah saya ni masih lagi layak untuk mohon Mara walaupun sekarang ni saya pinjam PTPTM? Itu soalan saya sebab seperti yang mana tahu sebelum ni puisi memang baru. Jadi saya agak keliru dekat situ. Boleh mohon penjelasan itu? Ya, we have to be fair to everyone sebab
apa yang pengurusan cadangkan, kita tak boleh ada dua yang overlapping. Ya, kalau mereka mendapat PTPTN dan tidak adil untuk mereka mendapat MARA juga. Tetapi saya faham PTPTN mungkin tak cover semua. Betul? Dan begitu juga MARA pun kita akan tengok bracket income keluarga. Ada yang kita cover semua, ada yang kita cover yuran saja, tidak kos sara hidup. Tapi dalam hal-hal tertentu, saya harap maknanya pelajar-pelajar boleh sentiasa berhubung dengan kaunselor-kaunselor dan juga pihak pengurusan UPTM. Dan kita akan layani secara case by case basis. Maknanya kalau ada pelajar dan kita kenal rakan-rakan kita yang memang susah, tetapi kadang-kadang dia sistem ini tak capture dia. Betul tak? Sebab itu yang saya selalu sebutkan kepada pihak pengurusan. Saya tanamkan elemen ihsan. Ya, saya perkenalkan 3 IP budaya dalam MARA ini. Salah satu I-nya adalah ihsan. Ihsan ni maksud dia jangan terlalu ikut buku. Kita kena ada timbang rasa. Kalau misalnya ada pelajar-pelajar dan anak-anak kita yang kita nampak atas kertas dia mungkin M40. Tetapi M40 ini terlalu superficial. Kerana ada yang M40 yang gaji mak ayah campur 6-7 ribu. Kan? Ataupun 10 ribu sebab dua-duanya guru. Tetapi anaknya ramai. 6-7 orang. Yang semuanya duduk masuk universiti. Dia boleh jatuh B40. Bahkan B40 yang terbawah. Dan mereka perlukan bantuan. Betul atau tidak? Dan itu yang saya sebutkan. Perlu ada ihsan. Dan sebab itulah saya revise balik polisi yang baru yang sebenarnya tak dibawa pun ke peringkat majlis. Yang ini yang kita tegur ya. Setiap dasar dan polisi wajib kan sampai ke majlis sekurang-kurangnya kepada jawatan kuasa pendidikan supaya ada check and balance. Kami sebagai ahli majlis, saya sebagai orang politik, kita selalu berhadapan dengan rakyat. Jadi kita tahu apa yang rakyat resah. Ya, sebab saya selalu turun ke bawah. Kadang-kadang kita sebagai pentadbir, kita tak tahu realiti di bawah. Ya, itu yang adanya check and balance. Ada orang kata, kenapa perlu ada lantikan politik dalam MARA? Memang sejak daripada dulu lagi, masa MARA ditubuhkan, pengurusinya mesti orang politik. Pernah satu ketika tahun 1968, ni saya nak cerita sejarah. Tun Ghaffar Baber, kenal? Tun Ghaffar Baber pernah menjadi Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Waktu itu dia Ketua Menteri Melaka. Dan dia diberikan amanah menjadi pengurusi MARA. Apa yang dia buat? Dia letak jawatan Timbalan Ketua Menteri untuk dia memfokuskan kepada pengurusi MARA. Sebab MARA ini jauh lebih besar peranannya untuk membangunkan anak bangsa. Dia siapa? Dia adalah orang politik. Orang politik dia memahami apa yang berada di dalam kerangka masyarakat kerana dia berhadapan dengan masyarakat tiap-tiap hari. Dan orang politik yang kena kutuk tiap-tiap hari pun. Betul? Orang politik berhadapan dengan persepsi. Ya, macam saya. Saya berhadapan dengan macam-macam orang. Ada orang suka, ada orang tak suka. Ya, yang terjah, ada orang suka, yang tak suka. Tapi saya tak kisah kerana bagi saya, my conscience is very clear. I want to make sure every single cent are spent effectively and efficiently. I don't want it to be wastage untuk suatu yang tidak sepatutnya. Sebab itu saya kata polisi perlu diperkenalkan baru. Kalau peruntukan yang diminta oleh IPMA, Institusi Pendidikan MARA, tak kira MRSM, IKM, KKTM, kalau nak untuk cat sedangkan tandasnya masih rosak, asrama, kipas pun tak berjalan. Dan saya kata peruntukan yang patut pergi kepada cat lebih baik pergi kepada perkara-perkara asas seperti itu. Itu antara proses check and balance kenapa majlis ada untuk monitor pengurusan. Sebab itulah saya sebutkan tadi secara umumnya bagaimana satu-satu dasar itu penting untuk kita melihat keadaan, tetapi asasnya begitu. Secara prinsipnya kita tak boleh ada overlapping, duplication. Dapat PTPTN pada masa yang sama dapat MARA. Tetapi kalau ada perkara-perkara yang berbangkit tadi, Afiq Haziq tadi boleh datang berjumpa dengan pengurusan UPTM dan UPTM boleh kita bincang dengan pihak bahagian penganjuran MARA, pelajaran MARA BPP. Okey, ada lagi soalan? 1, 2. Okey.
kita kumpul lah sebab ada 3 soalan kan. Satu, kita ambil 2 dan saya jawab terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Ashikin binti Nasruddin. Nurul Ashikin. Betul, selaku Presiden Majlis Program Pelajar. Oh, Presiden perempuan di UPTM ni. Kita memang selalu presiden perempuan, Doktor. Ini memang zaman era perempuan lah Okay, Ashikin daripada mana Ashikin? saya daripada Selangor. Selangor, kat mana? Kajang. Kajang. Apa, kos apa? Business admin. Business admin. Okay. Jadi soalan saya kepada doktor adalah apa harapan doktor terhadap kami pelajar Universiti Politeknik Malaysia dan sebagai Pro Chancellor Universiti Politeknik Malaysia, apa aspirasi doktor terhadap universiti ini? Okay. Terima kasih. Syikin, sebelum saya jawab, kita ambil satu lagi. Saya jawab sekali. Terima kasih Syikin. Sebelah dia. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Nama saya Mariam Jamila. Mariam Jamila. Oh, patut ya cantik Jamila. Jamil. Lepas tu saya selaku alumni MARA, iaitu diploma dekat Capital Ipoh. Betul ke kalau lepas degree nanti saya kan ambil TESOL? Lepas tu kalau kita bekerja dengan MARA, under MARA, contohnya macam jadi cikgu MRSM ataupun lecturer under mana-mana institusi MARA, betul ke kita akan dapat kurangkan pembayaran loan, checking Betul, betul. Lepas tu dapat pengurangan ke ataupun memang free? Mungkin sampai wave terus. Maksudnya free. Ya. Lepas tu satu lagi saya nak tanya, sekejap lupa. Terus takut dengan saya ke? Dia nervous tengok Dr. Ashraf. Apa ni nak apply nak apply under MARA, nak kerja under MARA tu, kalau contoh nak jadi cikgu MRSM memang melalui interview SPP ataupun macam mana? Tu je soalan saya. Terima kasih Datuk. Okey, terima kasih. Semua ramai nak jadi Jen MARA secara berterusan ni. Ni kita ada you all ni buntung tau. Sebab apa? Ada bekas pengarah sumber manusia MARA yang hari ni menjadi visiting professor, pensyarah profesor, apa dia panggil visiting professor ni? Profesor pelawat, ya, yang sedang mengajar. Dia pencin, tapi saya cakap kat dia dulu, pencin ni biasanya kalau tak buat apa-apa cepat tua. Lebih baik buat sesuatu, dan alhamdulillah dia menyumbangkan kembali. Ini contoh yang menyumbang kembali pada MARA walaupun dah pencin, dia jadi lecturer kat sini. Nanti boleh jumpa nama Cik Saleh. Mana Cik Saleh? Mana Cik Saleh? Kat belakang. Bangun Cik Saleh bagi dia orang tengok. Lepas ni kena kejar Cik Saleh ni. Minta tanya dia macam mana tips-tips nak jadi pensyarah ke, nak jadi cikgu ke, nak jadi warga kerja MARA. Ya. Memang ada keistimewaan dia siapa yang bekerja dengan MARA. Ya, yang seperti mana Mariam Jamilah tanyakan tadi. Tetapi pada masa yang sama akan ada proses lah. Kita pun nak pilih yang terbaik di kalangan yang baik-baik. Ya. Dan sudah tentu bagi siapa yang nak mengajar di MRSM, kita akan tengok bidang apa yang nak diajarnya. Dan kita akan ada advantage kalau misalnya kita dah ada diploma dalam pendidikan dan sebagainya. Itu untuk menjawab apa yang Mariam tanyakan. Okay. Syikin tadi sebagai presiden tanya apa aspirasi saya. Yang terakhir kalau saya sebutkan, saya memang mempunyai impian UPTM ni akan menjadi universiti yang terulung di negara kita dalam bidang-bidang yang ditawarkan. Dan saya bagi cabaran ini kepada presidennya, seorang wanita besi, yang kita berikan pengiktirafan seorang wanita mengepalai sebuah institusi pendidikan MARA yang kita nak letakkan pada tahap yang tertinggi. Dan ini memerlukan komitmen semua. Ya. Kenapa saya sebutkan sedemikian? Kerana bila orang dah mula buka mata kepada UPTM,
Dan dengan sendirinya nilai kita sebagai pelajar akan lebih tinggi. Dan ini juga akan memberikan nilai tambah kepada kita bila kita keluar untuk mencari pekerjaan. Betul atau tidak? Tapi yang paling penting, profesionalisme dalam budaya kerja di UPTM ini mesti dipertingkatkan. Dan strategi kita untuk memastikan keupayaan UPTM ini untuk menjadi universiti yang terulung di negara kita, dan akan kita pertingkatkan. Dia banyak kriteria-kriteria. Saya boleh bercakap ni kerana saya pernah menjadi pensyarah. Ya, saya tinggalkan dunia akademik akhir sekali sebagai Profesor Madya. Ya, tapi Profesor Madya ni adalah jawatan. Bila kita dah tinggalkan universiti, habislah jawatan tersebut. Walaupun anak murid saya serata dunia ada. Ya, kadang-kadang dipanggil saya prof lagi. Saya kata saya bukan lagi prof. Saya ini sudah menjadi ahli politik, politikus. Yang selalunya orang politik ini dibenci orang. Ya? Tetapi bagi saya nak sebutkan akhirnya kepada anak-anak UPTM. Apa saja bidang yang kita nak ceburi, pastikan kita buat dengan cara yang terbaik. Pastikan kita menjadi cemerlang. Pastikan kita tanam dalam diri kita, kita nak buat sesuatu yang akhirnya boleh menyumbang kepada orang lain. Percayalah, bila kita ada orientasi pemikiran dan budaya hidup kita untuk menyumbang kepada orang lain, Tuhan akan bantu kita. Allah akan bantu kita. Sebab Allah ada janji dalam Al-Quran, in tansurullah hayansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Bila kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan akan memperkukuhkan kedudukan kamu. Apa maksudnya? Apa yang Allah sarankan kepada hamba-Nya ialah bukan untuk menjadi seorang individualistik, tetapi menjadi seorang yang bersifat manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Itu yang dimaksudkan sebagai khalifah Allah. Maknanya kalau kita buat apa yang Allah suruh, yang Allah tekankan, dengan sendirinya Allah akan membantu kita. Rezeki akan datang dengan sendiri, rezeki akan dipermudahkan. Kalau kita ada masalah, jalan keluar akan diberikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan buka pintu jalan keluar kepada apa juga masalah yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki daripada pintu yang kita tidak sangka-sangka. Jangan risau soal rezeki kita akan datang. Berapa gaji kita nak dapat? Macam mana kita nak beli rumah? Macam mana kita nak beli kereta? Macam mana kita nak hidup dalam keadaan bandar? Semua itu ditanggung beres oleh Allah SWT. Kalau nawaitu kita daripada sekarang menjadi manusia yang cemerlang, kita belajar bersungguh-sungguh untuk cemerlang, bukan saja untuk diri kita, tetapi untuk masyarakat dan juga untuk agama dan bangsanya. Itu saja harapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada Datuk Wira Dr. Ashraf, Pengerusi MARA dan juga Pro-Chancellor Universiti Politek Malaysia atas kesudian pada hari ini bersama dengan kita Podcast MARA sempena sambutan ulang tahun MARA yang ke-59 dan peluncuran Wakaf MARA Madani. Jadi teruskan bersama Podcast MARA. Dan terima kasih kepada Universiti Politek MARA yang menjadi host pada hari ini. Semoga MARA terus maju membangun amanah rakyat. Jumpa dalam episod yang akan datang. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.